tak anda terfikir tentang satu paradoks sejarah yang memeningkan kepala? Dalam penerangan kita kali ini, kita nak rungtai satu kisah menarik tentang bagaimana umat Islam terawal berinteraksi dengan artifak purba Mesir. Bayangkan macam ni, sebuah tamadun yang dibina di atas prinsip tauhid yang sangat ketat, tiba-tiba masuk ke kawasan yang penuh dengan ribuan tugu dan patung purba Fir'aun. Jadi, apa yang mereka buat? Jawapan kepada persoalan ni sebenarnya mungkin akan mengubah cara kita melihat sejarah umat Islam secara keseluruhannya. Okey, jom kita bayangkan situasinya dulu. Peristiwa ni berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Umar ibn Al-Khattab. Waktu ni, para sahabat Nabi yang diketuai oleh Komander Amr ibn Al-As baru je berjaya memasuki wilayah Mesir. Semasa ekspedisi tu, mereka berhenti sekejap untuk berehat dan memandangkan mereka menghabiskan malam Hari Raya Aidilfitri di situ. Kawasan tu kemudiannya dinamakan Al-Masa'id, yang bermaksud tempat yang diberkati. Ia adalah satu detik kemenangan yang cukup tenang. Tapi bila mereka melangkah lebih jauh ke dalam bumi Mesir, mereka disajikan dengan satu pemandangan yang betul-betul menakjubkan. Ada lambakan patung-patung era Fir'aun dan Rom bersaiz gergasi di sekeliling mereka. Dan ini bukan ukiran biasa-biasa ya. Terdapat figura manusia, bentuk haiwan, burung-burung yang dipahat dengan sangat rapi daripada batu, ada yang ditempa daripada logam, malah ada yang dihiasi dengan batu-batu permata yang tak ternilai harganya. Memang gah habis. Jadi, dekat sinilah timbulnya misteri sejarah yang sangat besar. Cuba fikir sejenak. Para sahabat ni kan terkenal sebagai golongan yang sangat-sangat berpegang teguh kepada tauhid dan mereka sangat menentang apa-apa bentuk penyembahan berhala. Tapi, kenapa mereka biarkan patung-patung dan artifak ni kekal utuh? Kenapa mereka tak hancurkan je semua tu? Jom kita rungkaikan logik di sebalik isu ni. Anda mungkin terfikir, oh mungkin patung tu tersorok kot. Tak. Ia tersergam indah di tempat terbuka. Atau mungkin tentera Islam waktu tu lemah? Tak, sama sekali. Mereka adalah pemerintah mutlak dekat situ. Atau mungkin patung tu keras sangat, susah nak pecah. Walaupun pecahkan patung macam Sphinx tu memenatkan fizikal, mereka boleh je bom atau tenggelamkannya terus ke dalam sungai Nil kalau mereka nak. Jadi, tindakan memelihara artifak ni bukannya satu kebetulan. Ia adalah satu pilihan yang sangat-sangat disengajakan. Sebenarnya, bukti bahawa ini adalah tindakan yang bijaksana boleh dilihat melalui peribadi pemimpin mereka sendiri. Nabi Muhammad pernah puji Amr ibn Al-As dengan kata-kata, manusia berserah diri tetapi Amr benar-benar beriman. Pujian ini sangat mendalam sebab ia membuktikan yang keputusan Amr dekat Mesir tu berakar umbi daripada pemahaman teologi dan tauhid yang mantap, bukannya sebab dia lalai dalam bab agama. Beliau tahu persis apa yang dia buat. Poin paling krusial dekat sini ialah kefahaman mereka tentang konsep tauhid itu sendiri. Rasulullah dah ajar mereka bahawa penyembahan berhala atau syirik ni sebenarnya adalah sejenis penyakit di dalam hati manusia. Ia bukannya sifat magic yang ada pada fizikal batu atau pokok. Hakikatnya, batu tu kekal je sebagai seketul batu sehinggalah manusia buat keputusan dalam hati mereka sendiri untuk mula menyembahnya. Disebabkan kefahaman yang mendalam ni, para sahabat tak pukul rata semua binaan batu. Dalam tradisi Islam, mereka bahagikan objek-objek ni kepada 3 konsep teologi yang berbeza, tamsil, asnam dan autan. Keputusan sama ada nak kekalkan atau hancurkan sesuatu artifak tu bergantung 100% kepada klasifikasi ni. Mari kita selami ketiga-tiga istilah ni. Okey, kita mula dengan tamsil. Secara mudahnya, tamsil ni adalah patung, monumen atau seni bina yang sama sekali tidak disembah. Kalau kita tengok lipatan sejarah, Nabi Sulaiman sendiri, seorang raja dan nabi yang hebat, pernah perintahkan golongan jin untuk bina tugu dan monumen untuk baginda. Dan benda ni tak jadi isu teologi pun. Kenapa? Sebab tujuannya hanyalah untuk keagungan seni bina, bukan nak suruh orang sembah. Seterusnya, kita tengok pula kategori kedua, iaitu asnam. Nah, yang ni bahaya sikit. Asnam merujuk kepada berhala perantara. Maksudnya, manusia buat patung ni dan jadikan ia orang tengah kononnya, nak dekatkan diri dengan Tuhan. Inilah jenis berhala yang sangat ditentang dan dihancurkan oleh Nabi Ibrahim sebab ia terang-terang memesongkan manusia daripada menyembah Tuhan yang esa secara terus. Dan kategori terakhir adalah ausan. Ausan ni pula adalah objek yang memang disembah secara terus sebagai Tuhan yang mutlak. Orang yang sembah ausan ni percaya bulat-bulat yang objek tu ada kuasa mistik tersendiri. Macam boleh turunkan hujan ke atau bawa bala bencana. Sama macam kes asnam tadi, Nabi Ibrahim memang secara aktif menghapuskan ausan demi nak tegakkan kemurnian tauhid.
Perbandingan antara kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Ibrahim ni bagi kita satu formula yang sangat-sangat jelas tau. Tindakan Nabi Sulaiman membuktikan yang patung atau monumen pada asasnya tak dilarang kalau ia sekadar untuk nilai seni atau rakaman sejarah. Tapi di sebaliknya, teladan Nabi Ibrahim tunjukkan yang walau secantik mana pun sesuatu objek tu, ia wajib dihapuskan kalau manusia mula jadikan ia objek sembahan. Semuanya berbalik semula kepada niat dan akidah. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada topik bagaimana para sahabat memelihara tamadun dan sejarah yang hebat ini. Jadi, apa sebenarnya kaitan semua ni dengan Mesir? Bila para sahabat buat pemerhatian terhadap masyarakat tempatan di sana waktu tu, mereka perasan satu fakta penting. Langsung tak ada sesiapa pun di Mesir yang sujud atau sembah ukiran-ukiran batu purba Fir'aun tu. Malah, golongan ahli kitab dekat sana pun tak pandang batu tu sebagai perantara atau Tuhan. Kesimpulannya, batu-batu tu memang betul-betul hanyalah peninggalan masa lalu. Oleh sebab artifak tu tak dijadikan objek pemujaan, para sahabat buat satu kesimpulan yang sangat rasional dan berhikmah. Artifak Mesir ni bukan asnam, bukan juga auzan. Ia memang sah jatuh di bawah kategori tamsil, iaitu monumen sejarah sebuah tamadun yang pernah gemilang. Jadi, daripada hancurkan sia-sia, mereka bukan je biarkan dia wujud, malah mereka kawal dan pelihara warisan sejarah ni dengan baik. Anda mungkin tertanya-tanya, berani sungguh mereka kan? Dari mana datangnya keyakinan luar biasa ni? Sebenarnya, ia berpunca daripada jaminan Rasulullah sendiri. Baginda pernah sebut yang baginda langsung tak bimbang umatnya akan kembali menyembah berhala lepas ketiadaan baginda. Jaminan inilah yang memperkasakan para sahabat. Keyakinan iman mereka tu sangat utuh sampaikan mereka tak rasa wujud keperluan nak buang rasa takut yang tak rasional terhadap seketul batu bersejarah. Sebab itulah monumen-monumen Firaun yang gah ni masih kekal berdiri megah di Mesir sampai ke hari ni. Ia bukan berlaku secara kebetulan ya. Ia sengaja dipelihara oleh para pemimpin Islam purba kerana iman mereka cukup kuat. Mereka ada kebijaksanaan dan jiwa yang besar untuk lindungi rekod sejarah tamadun manusia yang lain. Tauhid sebenar tidak akan mudah terancam dengan cebisan sejarah. Untuk penutup penerangan kita kali ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan yang berat tapi penting untuk kita sama-sama renungkan. Adakah keimanan yang sebenar tu memaksa kita bertindak melulu untuk memadamkan semua sejarah masa lalu? Atau, adakah iman yang tulen itu sebenarnya bagi kita lensa kebijaksanaan untuk menghargai, memahami dan memelihara sejarah kemanusiaan? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami dan teruskan sifat ingin tahu anda.